Yayasan AIDS Malaysia tampil dengan pendekatan baharu menerusi kempen memerangi stigma dan diskriminasi terhadap HIV/AIDS di Malaysia. Larian amal Hot and Cool Ultra Challenge 2017, 16 Julai ini antara usahanya mengumpul dana untuk kempen itu. Kempen Hot and Cool Ultra Challenge 2017 telah bermula menerusi penyertaan Lau Jun Tien, rakyat Malaysia pertama yang menyahut cabaran larian 6633 Arctic Ultra kali ke-9 pada 7 hingga 13 Mac lalu. Larian maraton itu sejauh 560 km bermula dari Inuvik ke Tuktoyaktuk, Kanada. Menurut Jeff, suhu di bawah negatif 50 darjah Celsius menjadi cabaran paling utama. This race sangat susah untuk saya, and I think this is the toughest race in my life because we have to run 560 km within 8 days under the temperature minus 35 degrees Celsius, and I only able to complete 280 km within 8 days because of some accident happened and my leg injured. Tambahnya, hanya 30% peserta mampu melengkapkan larian sehingga ke garisan penamat. Ini kali ketiga Jeff bekerjasama dengan Yayasan AIDS Malaysia dalam misi meningkatkan kesedaran HIV/AIDS di kalangan belia. Larian amal Hot and Cool Run pada 16 Julai nanti akan bermula dari kampus utama Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Ia terbuka kepada 1,500 penyertaan dengan kategori larian sejauh 3, 5 atau 10 km. Orang ramai juga boleh menghulurkan sumbangan untuk membantu Yayasan AIDS Malaysia mengumpul dana.